Kisah Raja Bersiung. Raja Bersiung adalah tokoh legenda di dalam mitologi Melayu yang kisahnya sangat terkenal terutama di negeri Kedah, Malaysia. Cerita Raja Bersiung berasal dari zaman kerajaan purba dan merupakan sebahagian daripada hikayat tradisional yang diwariskan secara lisan dan juga penulisan. Raja Bersiung dikatakan adalah seorang raja dari keturunan Raja-Raja Kedah. Namun Bersiung merujuk kepada siung ataupun taring kerana raja ini mempunyai taring seperti binatang buas. Pada awalnya, baginda adalah seorang raja yang adil dan dihormati. Tapi segalanya berubah apabila baginda mula ketagih dengan darah manusia. Cerita ini bermula apabila salah seorang tukang masaknya secara tak sengaja termasukkan darah manusia ke dalam salah satu makanan baginda. Sejak itu Raja Bersiung menjadi ketagih memakan masakan berdarah dan mula menyuruh rakyat dibunuh secara rahsia untuk dijadikan sebagai bahan masakan. Kejamnya baginda semakin menjadi-jadi sehinggakan rakyat hidup dalam ketakutan. Akhirnya rakyat tidak tahan lagi dan mula memberontak. Raja Bersiung melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi. Ada juga versi cerita yang mengatakan bahawa Raja Bersiung ini dibunuh oleh anaknya sendiri yang tidak mengetahui bahawa dia adalah keturunan raja tersebut. Di Kedah terdapat tempat yang bernama Baling yang dikaitkan dengan cerita ini. Kononnya Raja Bersiung membaling giginya yang tercabut ketika melarikan diri dan dari situlah nama tempat itu berasal. Kisah Raja Bersiung sering dianggap sebagai peringatan tentang bahaya ketamakan dan kekejaman serta bagaimana kekuasaan yang disalahguna boleh membawa kehancuran. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di Shimo Sashimi. Okay? Assalamualaikum.